Okay, saya nak pergi terjah YB Yunis. Kita nak tengok apa dia tengah buat. YB nak pergi mana? Ya, Pakai baju Melayu ni nak pergi mana? Cantik tak baju saya ni? Tahun Cantik. ni ini tema pink saya. Tapi tahun ni saya rasa ramai akan balik kampung. Staff-staff saya pun akan balik kampung. Saya yakin biar dia happy lah tahun ni Nak jumpa Staff tak balik kampung ke YB? Saya rasa dia balik kot. Tak apa, nanti kita tanya soal-soal ni. Okay, jom kita pergi jujur tengok. tak jujur ni Kita tangkap dia. Okay, Okay, jom jom. ikut saya pergi tengok ni. Ini dia Puan Mamzatul. Kerja okey Okey, Baby. tahun ni kita nak saya jadi moderator tahun ni. Saya tanya, so tahun ni apa tema baju kat keluarga ni? Okey, tema kita orang biasa je, Royal Blue. Cuma tahun Wow. ni saya happy sangat sebab tahun ni turn saya balik Sarawak. Wah, balik Sarawak. Balik Sarawak. Yang paling bestnya, seronoknya, bersahur, berpuasa kat sini, berbuka dekat Sarawak. Baik, ini terbaik. So apa perasaan di balik kampung ni? Happy, excited dan hopefully dapat balik daripada raya tu dengan semangat yang baru lah. untuk Baik, bekerja. itu dia kita punya pegawai penting lah pejabat saya sebab kita nak semua balik kampung, jumpa kawan-kawan, ahli keluarga. Next kita jumpa lagi seorang. Ikut saya. Tapi ni kerja susah ni. Ni Syah ni. Tanya ni, baik. Tahun ni balik kampung tak? Alah, hari ni saya bukan tak nak balik tapi saya ikut korang. Alah, habis apa plan you untuk raya kali ni? Beraya dengan duit saya yang ada. Baik, itu penting tu. Yang penting kita sambut raya ni bersama ahli keluarga dan kawan-kawan Tapi jangan lupa, saya akan bagi ampau nanti duit raya. Itu lah. Next. Okay, ini yang penting saya ni. Oh, baju dah macam orang besar ni. Alhamdulillah. Macam pembesar-pembesar ni. Saya kena ikut YB punya style lah. Saya kena lembut sikit halu. Okay, Baik, okay. saya sekarang ni nak interview semua ni. Okay. So tahun ni sambutan raya dengan keluarga. Okay, insyaAllah. So tahun ni balik kampung tak? InsyaAllah balik YB. Balik mana sekarang? Balik ke Johor YB. Orang Johor. Jadi. Siapa perasaan ni sekarang cuti? Apa biasanya dah balik kampung ni buat apa kat kampung ni? Jumpa family, jumpa mak sama adik-beradik semua, makan bersama. Itulah rutin tahunan kita kalau berhari raya YB. Baik. So tahun ni semua orang balik kampung sebab saya kena pastikan mereka balik kampung. Yeah, Saya ucap betul. selamat hari raya kepada Sama-sama, semua ahli YB. keluarga. Terima kasih, YB. Saudara Farizat. Ya. Dan kirim salam kat semua orang. InsyaAllah YB. Lepas ni kita nak interview lagi seorang ni. Terima kasih YB. Ni Hanafi. Hanafi ni salam. Hanafi ni adalah pilot saya. Dia pilot kita dalam kementerian ni kita panggil pemandu peribadi, kita panggil dia pilot, ya. So Hanafi tahun ni balik kampung tak? Tak tahu, kita kena tunggu YB. Tunggu Kita kena tunggu YB. Kata cuti pun kita cuti. Sebab biasanya kalau saya kerja, mereka pun terpaksa kena kerja lah. Tapi saya tengok jadual saya, tahun ni memang sibuk kita. Kita nak kerja, terpaksa kerja Syawal 1 dan Syawal 2 kot. Tapi kita akan bagi masa untuk mereka balik kampung. Kalau nanti kalau balik kampung tu balik ke mana? Saya balik Johor. Dia orang JDT lagi, orang Johor. Baik, Hanafi memang berasal daripada Johor. Lagi seorang kita nak kerja lagi, Nas ni. Kita nak pilot juga. Nas, macam mana? Okay, ini dah hebat dah ni. Okay, baik. So tahun ni balik kampung tak? Balik kampung kat mana? Balik ke Kedah, baby. Kedah? Ini orang Kedah ni. Orang Kedah ni orang kata jelapang padi lah. So, excited tak balik kampung? Settle sangat baby. So apa Tak sabar nak balik. Dah tak sabar nak balik. Dapat ini Macam balik sekarang. Tapi saya rasa saya takkan luluskan cuti. Tapi tak apa, walau bagaimanapun, apa perasaan nak balik kampung ni? Apa you buat kat kampung kan segala balik? Kalau balik ke kampung ni, yang first kali pergi bazar Ramadan lah. Kat kampung lagi sorok lah, vibe dia tu. Lepas tu boleh main bersama keluarga, boleh main mercun kat kampung. Kalau kat bandar ni, dia macam susah sikit lah. Biasa sebab saya pernah duduk kampung. Di masa raya ni kalau suasana kampung ni memang hebat. Memang nostalgia lah kan. Saya pun ingat masa kampung dulu kita tak main mercun, kita main kabai. Kita main kabai yang pakai dia. Meriang, pakai meriang, lepas tu ada yang pakai batang pisang dan sebagainya. So kita nak, lepas ni ada lagi seorang, kita akan terjah dia lagi. Jom. Baik, kita tengok lagi seorang staff saya ni. Tidak. Selamat datang. Okay, ini adalah Mr. Jaga. Mr. Jaga ni adalah setius sulit kanan saya. Nampak hebat lah. Hari ni semua pakai baju Melayu ni sebab kita nak sambut raya lah. So saya nak tanya Mr. Jaga, so tahun ni raya lah. Walaupun kita sambut, maknanya kita celebrate together lah dengan rakan-rakan beragama Islam dan kawan-kawan kita yang Melayu. So saya nak tanya, tahun ni balik kampung tak? Tahun ni tak balik kampung tapi planning untuk bercuti dengan family. Tahun ni walaupun Mr. Chat tak balik kampung, tapi dia nak bercuti sebab
perayaan di Malaysia ni, itulah kehebatan kita. Sama ada raya ataupun Chinese New Year ataupun Deepawali, semua bangsa dekat Malaysia ni kita celebrate. Sama ada kita celebrate dengan keluarga ataupun kita bercuti dengan ahli keluarga. So nak pergi mana nak bercuti? Mungkin planning nak pergi Tambun. Pergi Tambun. Kita akan jumpa PMX kat situ. Bos, ada orang datang ni berkawan saya, bos. Ya, inilah kehebatan Malaysia. Saya nak ucap terima kasih lagi kepada semua staf saya. Ada yang tak ada hari ni. Contohnya salah seorang ni, tu yang sedang ambil kamera ni. PMX saya ambil kamera. Ini dia. Saya buat interview. Arif. Okey Arif, tahun ni pergi mana Arif? Saya raya kat Kelang je. Raya kat Kelang ni. Saya lahir kat Kelang, asal kat Kelang dan raya kat Kelang. Ini anak tempat anak jati Kelang ni. Yang penonton-penonton Kelang ni happy dan Arif ni adalah antara pegawai saya yang membantu dari segi Strakom, yang strategi dan media communication saya memang hebatlah. Ya. So tahun ni memang celebrate di kat situ. So tak ada rancangan nak jumpa kawan-kawan ke? Ada, tapi kita lebih kepada keluarga. Ini Arif ni lebih alim nampaknya orangnya. Dia lebih suka celebrate dengan keluarga. Maka kawan-kawan saya yang menyambut hari raya dan kawan-kawan saya yang pernah bekerja dengan saya ataupun pernah sekolah dengan saya ambil peluang ni untuk mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita menjaga silaturahim kita menjaga keharmonian, kita menjaga perpaduan. Negara kita ni negara yang sangat hebat berbanding negara-negara yang saya pernah travel banyak-banyak ni. Kita nampaklah budaya kita nampak cara hidup kita, cara kita kawan-kawan kita yang ada dengan pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang ini. Inilah kehebatan dan keunikan kita. Kita biar tanam semangat ini dalam hidup kita, saling maaf-memaaf, saling hidup dalam masyarakat bertoleransi. Itu adalah sangat penting. Oleh itu, saya dah janji semua pastikan staf saya semua bercuti balik kampung, kecuali saya lah. Sebab saya ini kampung saya banyak tempat. Penting kita luangkan masa dengan ahli keluarga, kawan-kawan kita. Oleh itu, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakan-rakan dan semua rakyat Malaysia yang saya